Berpindah ke pasukan Selangor bukan jalan terbaik. Apa itu pemain one season wonder? Semua tahu betapa besarnya pasukan Red Giant dalam sejarah bola sepak tempatan. Tapi ada satu persoalan yang timbul di dalam kepala aku. Kenapa Selangor banyak kali dapat pemain one season wonder? Adakah salah pemain atau pasukan? Dalam sukan bola sepak, ada satu term yang kita sebut one season wonder yang merujuk kepada seorang pemain yang menunjukkan prestasi luar biasa dalam satu musim sahaja, tetapi gagal mengekalkan tahap permainan yang sama pada musim-musim berikutnya. Ini adalah 3 pemain tempatan yang pernah bermain untuk Selangor dan digelarkan one season wonder. Nombor 1, Kuzami PE atau juga dikenali dengan nama Jimmy, pemain pertahanan yang terkenal dengan corak permainan yang keras dan kental. Pemain berusia 32 tahun itu menyertai The Red Giant dari Negeri Sembilan. Karier Kuzami PE di Negeri Sembilan sangat baik sebenarnya dan telah menaikkan nama beliau sebelum beliau berhijrah ke Selangor pada tahun 2023. Namun, bekas pemain Harimau Malaya itu bagaimanapun gagal meraih minit permainan yang diharapkan, selain kecederaan terus menghantui beliau sekaligus menyebabkan khidmat beliau jarang digunakan. Dan kini beliau telah kembali ke pasukan asal beliau, Negeri Sembilan. Nombor 2, nama Faiz Nasir sudah tentu tidak asing lagi dalam kalangan peminat Terengganu terutamanya. Mana taknya dengan gaya dribble yang lincah, saiz pun kecil, beliau digelarkan Messi Terengganu. Karier Faiz di Terengganu boleh dianggap baik sebelum beliau berhijrah ke Selangor pada tahun 2019. Sewaktu itu, The Red Giant berada di bawah kepimpinan mendiang Coach B Satyanathan. Taktikal yang diterapkan oleh Selangor membuatkan permainan Faiz serba tak kena. Meskipun tampil dalam majoriti aksi Liga Super, Faiz hanya menjadikan 1 gol dalam 18 perlawanan. Kemudiannya, beliau memilih untuk pulang ke Pantai Timur bagi menghidupkan semula kariernya. Nombor 3, ini player favourite aku, geng. Muhammad Hafiz bin Kamal, lahir pada 9 Julai 1987 dan dilahirkan di Pantai Remis, Perak. Bermain di posisi tengah dan dikenali sebagai pakar free kick sepakan percuma. Beliau pernah memegang peranan penting bersama pasukan Pahang dan membantu mereka menjulang Piala Malaysia pada tahun 2013. Satu musim yang sangat baik untuk Hafiz Kamal dan Pahang. 38 gol dalam 73 penampilan. Pada tahun 2016, beliau telah berhijrah ke Selangor. Fasa inilah titik bermulanya untuk Hafiz Kamal struggle dalam kerjaya beliau. Jodoh yang hanya bertahan 1 musim sahaja antara Hafiz dan Selangor dengan 2 gol dalam 17 penampilan. Situasi itu sahaja sudah cukup untuk menggambarkan keadaan Hafiz Kamal sewaktu berada di Selangor. Berpunca dari kecederaan lutut yang dialami Hafiz Kamal menyebabkan beliau hilang minit permainan, sekaligus beliau gagal merebut peranan penting di dalam pasukan. Selepas kontrak tidak disambung bersama Selangor, Hafiz Kamal kembali ke Perak. Dari situ makin sikit peluang untuk kita melihat aksi Hafiz Kamal di level tertinggi Liga Tempatan. Demikian adalah antara pemain yang aku boleh listkan untuk korang sebagai contoh pemain yang boleh dilabelkan sebagai one season wonder. Itu baru cerita pemain tempatan sahaja, belum lagi cerita pemain import. Pelbagai punca sebenarnya yang boleh dikaitkan mengapa hal ini boleh terjadi, baik dari pemain sendiri ataupun jurulatih maupun media pun ada terlibat sama, geng. Kalau pemain mungkin injured atau masalah attitude pemain itu sendiri. Kalau dari segi coach pula mungkin disebabkan taktikal yang kurang sesuai untuk pemain tersebut. Dan yang terakhir, media. Ini juga menjadi salah satu punca yang paling besar di mana player yang overrated itu sendiri sebenarnya datang daripada hasil berita media. Isu ini luas sebenarnya untuk diulas. So kalau korang ada pendapat yang korang nak share dengan aku, sila share di ruangan komen di bawah.